Boleh ke kita cium Al-Quran ataupun kita cium Mushaf ni? Hukumnya secara asasnya dibolehkan dan diharuskan. Tidak ada masalah. Imam Nawawi menyebut bahawa hukum mencium Al-Quran ini adalah harus. Lebih-lebih lagi kalau kita berniat untuk memuliakan Al-Quran tersebut. Mentazimkan Al-Quran tersebut. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah. Tapi jangan cium je. Ramai orang ni duk ambil berkat dengan Al-Quran, duk cium Al-Quran. Tetapi tak baca pun Quran. Apa yang lebih utama daripada cium itu adalah kita baca Al-Quran. Kita memahami Al-Quran dan kita beramal dengan Al-Quran. Jangan duk cium, tapi tak beramal dengan Al-Quran, tak baca Al-Quran, tak memahami apa yang Al-Quran nak. Itu yang salah. Kalau kita nak ambil kebaikan ataupun keberkatan daripada Al-Quran, bukan sekadar kita perlu mencium sahaja Al-Quran tersebut. Tapi kita kenalah baca Al-Quran tersebut supaya Al-Quran tadi ada di dalam hati kita, bukan setakat di bibir sahaja. Jangan lupa untuk share, sebarkan kepada seramai mungkin orang supaya kita tahu apa yang lebih utama daripada Al-Quran tadi. Bukan sekadar cium untuk memuliakan Al-Quran, tetapi kita buat juga sebagai amalan kita. Baca Al-Quran, fahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, insya-Allah.